Tapi soalan ni kasar sikit lah. Tak apa, boleh. Kenapa orang Islam dia suka ajak orang yang tak Islam, bukan Muslim, masuk agama Islam. Termasuk Syam, India kan, lain-lain pasal lagi. Saya nak tanyalah, nah. Okey. Kalau ada salah silap, tak apa. Maafkan saya. Bagus soalan. Pasal apa orang Islam ni? Jadi beliau Pak Cik ini sangat luar biasa, gengs, bertanya kepada Dr. Maza dengan pertanyaan yang sangat luar biasa dan diawali dengan kata minta maaf, dan beliau merasa takut ada kekhilafan dalam soalan yang disoalkan oleh Pak Cik ini. Dan mari kita simak jawaban langsung dari Dr. Maza, gengs. Suka sangat nak ajak orang lain masuk Islam. Kau Islam seorang sudahlah. Kami agama kami, kau agama kau. Pasal apa orang Islam suka nak ajak orang masuk Islam? Okey. Soalan bagus. Yang pertama ialah, kita kena tahu orang Islam tak boleh paksa orang lain masuk Islam. Tak boleh. Kalau dia ugut ke, kalau kau tak masuk Islam, aku akan tuntut hutang aku. Tak boleh. Macam mana? Tak boleh. Kalau kau tak masuk Islam, aku tak mau bagi bantuan kepada kau. Tak boleh. Apatah lagi kalau kau tak masuk Islam, aku pukul kau. Lagi tak boleh. Semua itu kalau ada orang Islam yang buat, dia berdosa. Dia berdosa. Tak boleh paksa. Kena tahu yang itu dulu. Yang kedua, yang kena tahu ialah Islam bukan agama orang Melayu. Dia bukan agama orang India. Bukan agama orang Cina. Bukan agama orang Arab. Islam adalah agama Tuhan untuk semua. Tak ada beza orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India pada sisi Islam. Kalau masuk Islam bukan mesti kena masuk Melayu. Boleh tak saya masuk Islam, saya tak mau makan itu makanan Melayu? Boleh. Melayu bukan itu, Melayu bukan agama. Melayu. Habis kenapa orang Islam suka sangat nak ajak orang bukan Islam menganut Islam? Sebab orang Islam... Sebelum dilanjut, beliau ada dua pembahasan barusan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, tidak boleh mengajak orang lain untuk masuk ke agama Islam dengan cara paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama Islam, atau kita dilarang oleh Allah mengajak atau memaksa seseorang. Sekali lagi, mengajak orang dengan cara dipaksa untuk masuk ke Islam, itu tidak boleh. Kemudian pembahasan yang kedua, beliau menyampaikan bahwasanya agama bukanlah agama sebuah negara, bukan agamanya Melayu, bukan agamanya Cina, India, Arab dan sebagainya. Jadi Islam adalah agamanya Allah, dan bisa semua negara, baik negara manapun, bisa memeluk agama Islam. Meskipun kulitnya hitam, putih, coklat, semuanya berhak. Jadi Islam bukan agama bangsa-bangsa itu. Baik, kita lanjut lagi. Bukan orang Melayu, orang Islam percaya Islam adalah agama yang benar, agama Tuhan. Bila masuk Islam akan memberikan kebahagiaan di dalam diri seseorang, memberikan ketenangan. Tapi kena Islam betul lah, bukan orang Islam yang tak mengamalkan Islam itu. Kalau jadi Muslim yang bagus, yang baik, mengamalkan agama, maka dia akan bahagia. Dia akan tahu jalan Tuhan. Dan orang Islam percaya melalui Islam ialah jalan ke syurga. Maka orang Islam suka orang lain. We love people. We love to share this good thing with others. Kita seronok nak kongsi benda ni dengan orang lain. Tapi tak boleh kata, uncle, you sudah tahu tua, you tak mau masuk Islam, you jaga. Tak boleh. Tapi saya kata, uncle, Islam ini Islam. Kalau uncle mau terima pun boleh. Kalau uncle tak mau terima pun, saya tak boleh paksa. Saya bukan kata uncle sudah datang masjid dapat hadiah mesti mau masuk Islam. Tak. Masuk Islam. Tidak ada paksaan. Itu saya tak nak cakap. Salah kalau saya cakap. So kenapa orang Islam nak? Kerana orang Islam nak kongsi agama ni.
Bukan kongsi paksa. Macam saya kata, ini ada satu barang bagus. Okey. Kalau mau tengok. Kalau orang tengok, oh saya tengok, tak bagus, saya tak nak. Tak apa. Tapi saya mesti mau bagi tahu dia, ini ada satu yang bagus. Kalau dia terima pun, free. Tak ada kena bayar. Untuk diri dia sendiri. Sebab itu maka orang Islam. Dan orang Islam percaya, kalau saya bagi satu orang, nasihat satu orang, dan dia terima Islam, Allah akan memberikan pahala kepada saya. Allah bagi reward kat saya. Sebab saya telah ajak dia kepada perkara yang baik. Ajak masuk Islam ni bukan ajak masuk Melayu. Boleh tak saya nak masuk Islam, saya tak mau kawan dengan orang Melayu pun. Saya nak duduk di rumah saya dengan masyarakat Cina ataupun India. Boleh tak? Boleh. Tak ada kaitan dengan orang Melayu. Islam antara kita dengan Tuhan. Cuma datang masjid, semayang samalah. Tuhan. Semayang tak. Oh, you Cina, you semayang belakang, kami Melayu semayang depan. Tak ada. Siapa datang first, dia pergi depan. Tak boleh, tak elok. If you gain a good knowledge, kalau dapat membina knowledge yang baik, boleh tak orang Cina jadi imam nombor 1? Boleh. Tak ada. Ini boleh. Bukan agama orang Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kenapa orang Islam asyik ajak orang lain masuk Islam? Tak boleh ke masing-masing pegang agama sendiri. Itulah persoalan yang diajukan dengan penuh hormat oleh seorang pakcik bukan Muslim kepada Dr. Maza. Walaupun soalannya agak sensitif, beliau bertanya dengan jujur dan jawaban yang diberikan pula sangat tenang, penuh hikmah dan mudah difahami. Mari kita dengarkan intipati jawaban beliau. Pertama sekali, Dr. Maza menjelaskan bahwa Islam sama sekali tidak membenarkan paksaan dalam beragama. Tidak boleh memaksa seseorang memeluk Islam dengan ugutan, tekanan, hadiah, ataupun kekerasan. Jika ada orang Islam yang dilakukan perkara seperti itu, perbuatan tersebut adalah salah dan berdosa. Ini menunjukkan bahwa dakwah dalam Islam bukanlah memaksa, tetapi menyampaikan. Perkara kedua yang sangat penting ialah Islam bukan agama sesuatu bangsa. Ramai orang menyangka apabila seseorang masuk Islam, dia mesti menjadi Melayu. Hakikatnya, Islam bukan agama Melayu, bukan agama Arab, bukan juga agama India atau Cina. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk seluruh manusia tanpa mengira bangsa dan warna kulit. Sebab itu, seseorang yang memeluk Islam tetap boleh mengekalkan budaya, bahasa dan bangsanya selagi tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Menjadi Muslim tidak bermaksud perlu menjadi Melayu. Kemudian Dr. Maza menjawab persoalan utama. Mengapa orang Islam suka mengajak orang lain kepada Islam? Jawabannya mudah. Orang Islam benar-benar percaya bahwa Islam adalah jalan yang benar, membawa ketenangan hidup, kebahagiaan, dan keselamatan di akhirat. Apabila seseorang yakin sesuatu itu baik, sudah tentu dia ingin berkongsi dengan orang lain. Sama seperti kita menemui sesuatu yang sangat bermanfaat, kita pasti akan memberitahu keluarga dan rakan-rakan mengenainya. Begitulah dakwah dalam Islam. Ia lahir daripada rasa kasih kepada manusia, bukan kerana ingin memaksa atau menguasai sesiapa. Namun, menerima atau menolak tetap menjadi pilihan individu. Tugas orang Islam hanyalah menyampaikan dengan cara yang baik, sopan, dan tentunya penuh dengan hikmah. Jika seseorang tidak mau menerima, Islam tidak mengajar supaya memaksa. Dr. Maza turut menjelaskan bahwa
Orang Islam juga mengharapkan ganjaran daripada Allah apabila mengajak orang lain kepada kebaikan. Namun, ganjaran itu bukan kerana berjaya memaksa orang memeluk Islam, tetapi kerana telah menyampaikan message yang benar dengan cara yang baik. Kesimpulannya, jawaban dari Dr. Maza mengingatkan kita bahwa dakwah bukan tentang paksaan, tetapi tentang kasih sayang, hikmah, dan menyampaikan kebenaran dengan penuh adab. Apabila Islam dipahami sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, maksudnya ya sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat bahwa agama ini datang sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jika Anda merasa jelasan Dr. Maza ini bermanfaat, jangan lupa like, kongsi video ini kepada keluarga dan rekan-rekan, serta subscribe untuk lebih banyak perkongsian ilmu dan kupasan ceramah yang penuh dengan hikmah. Semoga kita semua mendapat manfaat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.